dah habis. Garden bed. Hi guys. So hari ni dah day 2. Hari ni kita akan pergi visit ke tempat yang macam banyak gila OOTD. Sebab semua kita lagi makan, beli, duit keluar. Hari ni tu keluar duit untuk pergi like macam pemandangan natural. Natural. Yes. So stay tuned, kita pergi mana. Bye. Dimsum Cibura, dia bagi chopstick. So ada ni tak tahulah ni apa. Oh, white pepper. Ni ikan Thai. Tak, ni sos Thai. Sos chili, tak tahulah. Ni kicap masin. So ada coffee 3 in 1. Kalau korang nak buat, korang boleh ambil air panas kat sana. Okay. So sama juga ni tisu. Yes. Sos chili dia steam. Next kita ada ni. Tak tahu lah apa benda ni. Like this, enoki and then ketam. And then we have like sauce here. Oh, it's not a sauce. It's a fish cake, guys. Mari kita rasa gyoza yang goreng. Bismillah. Sedap. Rasa macam sedap doh yang enoki tadi. Oh, ni tuang. Cheese. Guys, kita ada gyoza. Macam dimsum macam apa tu yang kita makan kedai Cina tu, mandu sos Thai. boleh suah kat tu. Oh, Jadi timeless ke? tak video. Jadi kita dah letak sos seperti kita lagi sikit. Sedap. Ha? Sedap. Tapi dia macam kopi. Mana? Udang. Macam Galaxy Empire. Sedap. Ini pun boleh, guys. Ada sponsor, guys. Sponsor. Dapat. Ni orang yang sponsor. Kau dah putih. Mak. 32 bayar. Dalam RM2 lebih. Bismillah. Itu hati-hati. Tak. Tak boleh nak. Rasa?
Manis ya. Serius ah? Kena letak ais lah, sedap. Oh, manis gila. Tapi sedap. Asal betul. Sebab dia cokomak kot. Tapi sedap. Hey. Dia sedap. Kena letak ais. Kena sejuk ah. Dia tu guys. Ni dekat 7E kita orang dah beli chicken cake. Nampak ni, nampak sedap gila. Ayah nak bayar ke? Kalau mana? Wow. Dia Messi ni phone. lagi buka. Tak ada nama pun. Ayam tu apa? Arabnya ada nama Arab. Pizza tu Pak Isa. Arabnya ada. Okey, lembut lah. Ambil depan. Mai. Tak lagi dah. Nyampah. Sedap fake. Ya. Dah sikit lagi ya. Apa pula? Apa kurangnya aku? Katakanlah sekarang. Dia betul-betul ikut tau dia. Ini jalan yang kenalo. So sekarang kita dekat Pok Soang Camp. Ni ada kita punya mochi kasih. Ni mochi, ni coklat kot sebab nampak macam koko. Dia nama Daifuku. Coklat Dubai punya. Mochi Dubai coklat. Tak. Mana tak? Bang. Ni coklat pula. Sekarang dekat surau yang ada dekat tepi jalan. Tahu tak macam mana surau ni ada? Dia tiba-tiba ada. Macam ni surau dia. Tak tahu lah kat mana ni. Kat mana tak?
tiba. Lepas tu sana ada satu orang parking. Macam tu cerita dia. Hai guys, so tadi kita orang lepas semayang and dekat dengan tempat masjid tadi tu memang ada kedai makan lah. So ni kita makan lunch sekali dengan dinner. Sebab lapar sangat. So sekarang dekat Thailand dah pukul 6.25. Kita tengah nak makan malam campur makan tengah hari tadi. Dia naik balik kucing. Untuk kucing kau buat ni. Serap, dia dah goyang. Sampai ada. Macam ayam boleh fikir lah, tapi tak ada fikir. Okay guys, apa tadi? Licin. Kita makan dekat licin. Oh, we do restoran ni kemarin tu. Dia ada kakak. Hai guys, so sekarang dah pukul waktu Thailand, sekarang pukul 8.40 lebih lah. Sekejap lagi kita orang akan pergi ke, tak tahu lah, maybe Asian Night Market ataupun di Garden punya. Sebab kita nak pergi urut kaki. Okay, so sekarang tadi kita orang pergi floating market kan, as korang tengok tadi. Kita orangnya beli ni mango sticky rice again. Kacau ayah cukup kat duku dia. Santan sedap tu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa pulut dia dulu dengan kuah dia. Sedap. Mangga dia pula. Wih, sedap weh. Mangga yang diorang jual kan setakat ni lah. Aku beli dah 2 dengan mango sticky rice kan. Dengan mangga ni. Sedap tu mangga-mangga diorang. Takkan tak ada lagi jual mangga yang tak sedap. Faham tak? Pulut dia ni manis tu. Pulut dia yang manis bukan kuah. Lagi gila. Lepas tu kita pergi Taj Mahal. Surat Masjid Taj Mahal. Kita tak gambar je surat dekat langit. Sebab tangga tinggi sangat untuk Golden Citizen. Jumpa korang waktu kita dah keluar nanti lagi. Kita pukul 9 kumpul kat lobby. First class. Masa cik. Ramai weh. So kita akan pergi ke 7 yang besar, yang baru. Jalan KL tu sampai ke Thailand. Kita akan lintas jalan ni. Okay, kita akan lintas guys 7E. Kuah 7E ke ada apa nama? Plastik. Tak pernah lah tak ada plastik. Ni beli ais latte Thailand. Ni minum? Oh, cok.
Terus speaking Thailand. Besok kaki kau tak ada. Aroy. Cok. Yang tu minum dah. Sekejap ke? Sama 150 je lah. macam Maggi. Kita nak lintas lah, tapi banyak kita. Lepas tu lampu pula duk kelip-kelip kuning. Ni Lee Garden Hotel punya. Ramai baik sini. Ni memang tempat tutup lah kalau nak naik. Kita nak pergi massage. Ni ha. Shine, 2 people. So kalau korang nak urut-urut buat manicure ke apa, korang boleh datang ke sini lah. Ke Lee Garden. Bukan tempat ni. Bukan kedai ni. Korang kita try kedai lain. Massage macam ni, nanti kita dengar review orang-orang yang tengah massage kat dalam tu. Kita letak apa nama dia punya harga kat sini. Menu dia tu, menu. Korang nak massage ke semua kan, korang datang ke Lee Garden. Ada 7E yang besar tu kan. 2 orang kena yang ni pun durian jual atas motor. Kau pernah nampak kat Malaysia? Tak pernah kan? Malaysia tak ada. Malaysia jual dekat kereta menjaga. Yang ni ada. Review perasaan selepas urut. Sedap ke tidak ni? Okey lah. Okey. Sedap okey je. Jalan jauh lagi. Per 10. Per 10 lah. 8 ya. Buat cuba berapa? 7. Bertinggi lah juga. Okay ni guys. Jangan kuat sangat. So per 10 sedap ke tak? Per 10 kalau massage yang dekat luar-luar tu macam yang mewah tu kira Tapi kalau ikut rate 4/5 lah. tepi jalan, Kalau rate tepi jalan memang 5/5. Oh. 11 per 10. Ya. Bagi dia sebab Diorang dia kuat. Korang massage kaki dengan neck kan? Dia tekan gila. Oh ya. Kita cakap kat dia sakit. Sakit. Pain. Ni 250 baht sekor. Seorang. Ini tak kaki dia bagi. Ya. Diorang balut lah. Diorang yang kedai yang ni yang ni. Kita orang buat kat sini tadi. Siap bagi pilih. Sebab korang minta lah. Oh ya. Kita nak naik tuk-tuk ni lah. Betul dijongkit lah. Dah dijongkit lah. Dua. Boleh. Oh, seorang baik duduk depan ni. Dia bunyi kan. Sampai. Selamat. Sampai sini lah. Ya Hai guys, kita beli burger lagi. Duit aku kat Thailand habis kat 7E je. Dengan seluar gajah, dengan air susu Maggi 7E lah tu kan. Kita bawa balik daripada Lee Garden. Best, korang kena pergi tu Lee Garden. Dia macam vibe KL. Kalau korang suka lah, tapi panas lah. Besok kita gerak pukul 7.30 pagi weh. Kau rasa? Awal tak awal? Ni air Faizal beli. Sedap tak weh? Boleh lah. Bismillah. Lepas tu kena beli ais lah tadi. Mana aku tak minat lah macam dia. Tak faham lah. Tapi orang cakap sedap tau. Tapi cakap ni aku tak rasa satu lagi air 7E coklat. For me, matcha dekat Malaysia lagi sedap. Macam kafe Malaysia. Sebab memang dia punya manis lah rasa. Kita beli yang ni. Tak lah, aku lagi suka matcha yang macam latte. Yang tu. Bismillah. Botek gajah. Kau tadi dah botek gajah lah, buntut gajah lah. Kau jeruk, sedap je. Sedap. Sedap lah. Kau tak makan ni lah. Bau preserve je lah. Kita tunggu balik tu. Balik dah. Nak kena kerja dah. Itu abang sebut nak kena kerja. Nak cari duit balik. Duit dah habis. Orang cakap apa? Money you can Okay, bye.
Money you can find back, experience cannot. Oi, ada sen Thailand. Oi, Money can find, experience cannot. Experience you can find also, but you money can find, but you need to have money first. yeah, you need to have money. You know that? Oi, Kita tadi kita pergi protein market kan? dia bagi bawa balik weh ni. Mana tak sos? Bayar makan tanpa sos. Oh, macam ni. Bismillah. Thailand tak ada pun. Oh, ada? Ada. Sedap, sedap tu. Tak tahu kenapa, burger dia sedap. The next day. Kita beranak-anak. Ya Allah. Nama kedai dia. Macam muda. Darah muda ni. Macam muda green awak. Mana? Sedap pun benda. Kopi tak lebih. Tidur semalam. Oh, dah kalau tidur kacau pula. Dia cilap dia guys. Ada keropok, ada meat ball and daging. Lepas tu ada serdar punya kan. Oh, ada gemuk-gemuk tu. Nak macam musim. Ikan apa? Dalam kosong. Roti lambat. Rasa sate dia pun tak sedap. So anyway dia gemuk lain. Sate Malaysia macam keding. Ma dia kata, ada Rosie kata refrain from taking hotel stuff. Hotel, barang hotel juga. Bukan ambil kotak je. Mana tahu. Sabun tu pun mak ambil tau. Ini sabun. Sabun kecil. Ada yang pindah. Ma dia fitnah ma. Dah. Oh, ni dah tutup ni. And it goes a little something like